Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ta chia hao, ni hao, manakem, ohayo, mabuhay, salamapo, sawadikap, sasabai, anasayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala sekali lagi. Aloha ke aqua. Hari ini saya sekali lagi mengadakan sidang video bersama dengan orang-orang saya petani. Kebetulan kita lepas meeting tadi dengan grup Resource Food Committee. Jadi apa yang saya rancang hari ini, saya nak mengumumkan satu notis bahawa kami telah mereka cipta, mereka yasa satu kalkulator baru untuk kepentingan dunia yang melibatkan perkiraan sehingga yota lilian, iaitu 30 bilion kosong. Kerana kalkulator yang wujud hari ini, Canon kalkulator hanya 12 biji. Ini melibatkan 30 bilion biji kosong. Jadi nama kalkulator ini adalah Sada Paar kalkulator. Jadi apa yang kita rancang sudah lama, jabatan AI kita diketuai oleh Thomson Liu telah mencipta, tetapi sekarang ini dalam proses disebarkan supaya ada komen-komen pro dan kontra, barulah pihak kita punya apps akan lulus. Jadi apa yang saya nak cerita hari ini, kebetulan saya baru lepas cakap tadi, pihak arranger daripada Peru, Mr. Gustavo Semerio, telah menghubungi saya dalam 2-3 minit lepas mengatakan bahawa pihak Paymaster telah pun terima wang daripada American Treasury untuk buat bayaran cash pallet melibatkan 2 pallet besar, iaitu 30.8 trilion dan 92.6 trilion. Tetapi bayaran ini tidak bayar full amount. Mereka membayar 1% daripada jumlah 123.4 trilion. Dibayarnya 1%, iaitu 1.234 trilion, di mana kami akan susung untuk membina platform kami di bawah Iron Corridor Ekonomi yang kami pacak sebagai tiang-tiang ekonomi, iaitu pilar ekonomi. Jadi mengikut daripada panggilan tadi juga, mereka menceritakan 4 goal backup asset akan juga dibayar, termasuk yang pertama melibatkan duo Decilios, iaitu 41.0 yang akan dibayar oleh pihak pembayar, iaitu saya rasa 2, mungkin American Treasury ataupun Brazil Table. Jadi harapan saya adalah amat besar. Jadi saya tengok dalam penggunaan black card kita lebih kurang 220 orang pemegang black card. Kalau saya andaikan 10 juta satu orang, baru kita membelanjakan lebih kurang 2.2 bilion. Jadi wang yang banyak ini tidaklah dilaporkan tentang legitimate perbelanjaan. Jadi saya sukalah umumkan juga hari ini, komiti-komiti yang ada, saya dah menerang kepada Resource Food Committee tadi bahawa setiap orang komiti, bermakna satu komiti ada 14 orang, hendaklah mencari kepada mana-mana individu ataupun kepada mana-mana syarikat ataupun PSC, bahkan GLCC boleh memohon projek funding transformation kita yang tidak perlu adanya kolateral dan di mana funding yang kita bagi tidak ada interest. Sementara time frame untuk bayar balik, kita tidak meletakkan satu ukuran kepada tempoh bayaran balik, kerana proses ini kita boleh meleveragkan lagi pendapatan untuk kita. Jadi setakat ni kita telah buat company hampir 30 di Thailand, di mana pada 3 hari lepas
kita telah komplitkan untuk BRICS punya negara, untuk Reserve Bank Brazil Company Limited, Reserve Bank Russia Company Limited, Reserve Bank India Company Limited, Reserve Bank China Company Limited dan Reserve Bank South Africa Company Limited. Jadi total semua yang kita wujudkan sekarang ni lebih kurang 26 company yang kita telah wujud. Cuma peringkat buka akaun dengan sama ada Siam Commercial Bank ataupun Kasikorn Bank ataupun UOB di Thailand. Jadi sukalah juga saya umumkan nama-nama ini saya akan bentang dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Facebook kepada siapa yang memerlukan fund, kerana kita kena buat laporan secara sah untuk legitimate penggunaan wang yang kita terima. Barulah dia panggil outflow, yang kita dapat ni inflow untuk jadikan cash flow kepada ekonomi dunia. Jadi suka juga saya hari ini mengumumkan, selain daripada Sada Pak Calculator, kami telah merancang lama untuk mengisytiharkan bahawa kita telah mewujudkan satu kalender baru untuk kumpulan kami Reserve Bank dan orang-orang kita seluruh dunia melibatkan 3,436 syarikat akan menggunakan kita punya kalender sendiri yang dinamakan Zahiriah Kalender. Untuk makluman, Zahiriah Kalender yang kita cipta ini melibatkan 3 tahun Masihi ataupun 3 tahun Qamariah bersamaan dengan 1 tahun Zahiriah. Begitu juga 3 bulan Qamariah, 3 bulan Masihi bersamaan 1 bulan Zahiriah. Begitu juga dengan hari. Tetapi ada juga suara-suara yang pro dan kontra mengatakan bahawa bertanya, sekiranya 3 bulan menjadikan sebulan, katanya gaji itu lambat. Sebenarnya mereka tidak faham, tidak jelas. Sebenarnya pendapatan remuneration ataupun wages dibayar setiap 15 hari sekali. Kerana kita, kalau kita bayar bulanan untuk setiap presiden, ambassador kita dengan pengarah yang dilantik, saya kira 27,000 orang. Jadi kalau kita kata setiap orang, katalah orang di Malaysia, setiap orang mendapat $500,000 sebulan, ini akan tidak menasabah dan luar daripada ukuran mengikut bank akademik ataupun bank perkhidmatan awam. Jadi cara kitanya, kita mencipta kita mencipta kita punya kalkulator dan kalender kita untuk memudah urusan kita. Jadi insya-Allah saya sekarang pun untuk makluman, pihak United Nations sendiri di bawah Ekonomi dan Social Council telah melantik saya sebagai koordinator kepada ECOSOC, khususnya Peace Ambassador, yang saya akan membantu Princess Edna Adalas Franco untuk menguruskan dunia, khususnya dalam ekonomi dan sosial, di mana nombor saya yang diberi oleh pihak United Nations adalah LB 93 LOI 71C. Jadi inilah nombor untuk, dan baru-baru ini pun saya terima surat daripada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, His Excellency Antonio Guterres, mengiktirafkan program saya yang saya panggil, saya kemukakan surat untuk jadikan sebagai spiritual divine business. Jadi inilah saya buat sekarang, apa yang saya plan untuk 209 syarikat atas nama-nama 209 negara dan 3,227 syarikat Company Limited untuk 3,227 provinsi ataupun negeri-negeri berdaulat di seluruh dunia. Apa yang saya
terpanggil hari ini apabila setelah 25 November pada 2024 saya telah dinobat oleh Presiden National Hawaii sebagai Prince of State of Hawaii, Nation of Hawaii. Masa sama saya telah dihubungi oleh Komiti 300 untuk melayakkan saya berada dalam keluarga Komiti 300 dunia, dan saya dengan langkah pertama telah dilantik sebagai Peace Ambassador, sebagai koordinator. Amatlah dihargai dan saya di luar jangkaan. Jadi walau macam mana pun surat daripada Secretary General United Nations telah disain, cuma ada sedikit overlook apabila dia sain surat hantar kepada saya secara email, secara melalui visa, melalui WhatsApp, terlupa dia untuk buat date. Jadi saya cuba minta sekali lagi buat date dengan reference number tentang pelaksanaan saya, kerana saya sekarang ni telah diberi kekebalan diplomatik dan kekebalan global, kerana untuk membolehkan saya mengelilingi dunia dalam urusan ECOSOC, iaitu ekonomi, sosial dan kaunser. Jadi apa yang saya tekan dengan komiti-komiti, tiap orang adalah cuba mencari sesiapa yang memerlukan capital untuk working capital mana-mana projek antara 500 juta US sehingga 2 bilion tanpa perlu ada collateral, kerana kami akan create the security collateral company di Thailand sebagai company berstatus sebagai company limited. Jadi apa yang saya buat hari ini, alhamdulillah pihak United Nations sendiri pun telah memberi pengiktirafan dan pengisytiharan bahawa saya layak untuk melaksanakan apa yang saya kata tadi, iaitu spiritual divine business, ataupun saya panggil spiritual divine connection, linkage. Jadi sekiranya sasaran saya pada tahun 2026, iaitu era ketiga sehingga 2276, walaupun saya tidaklah sepanjang umur itu, tetapi exercise bahawa bumi tidak akan ada interest, bermakna kalau bahasa Islamnya dia panggil ribawi, bermakna ribawi ekonomi. Jadi sekiranya benda ini berlaku, insya-Allah maknanya pihak-pihak pedagang-pedagang tidak menjadi masalah lagi, kerana mereka tidak perlu mencari kolateral untuk disandarkan di bank untuk mendapat modal kerja, khususnya macam sandaran rumah, sandaran tanah dan sandaran harta-harta lain. Jadi akhirnya rumah dan harta-harta ini sekiranya tidak memberi khidmat terbaik kepada bank, akan dimiliki oleh bank, maka generasi pedagang tadi untuk meneruskan zaman perniagaan untuk generasi beliau, bermakna tidak ada sandaran lagi. Jadi inilah kita nak bina balik. Sebab tu dalam konsep saya lebih suka menggunakan original intelligence daripada artificial intelligence. Jadi apa cadangan-cadangan saya kepada dunia hari ini? Alhamdulillah, saya mensasarkan sekiranya bayaran ini berlaku segera, dengan segera saya akan mewujudkan 3,436 syarikat company limited, iaitu 209 nama-nama negara dan 3,227 negara. Jadi negeri ataupun wilayah. Jadi sukalah juga saya umumkan, walaupun bunyinya too good to be true, tapi urusan saya ini adalah truly true. Jadi saya sekiranya 3,436 company limited untuk menerima time deposit ini masih jauh dengan pulangan, dengan return, dengan inflow yang ada, maka saya akan teruskan lagi sehingga 45,000 company, melibatkan nama-nama penyakit,
melibatkan nama-nama sungai, melibatkan nama-nama gunung, nama-nama bukit, nama-nama sungai, nama-nama laut, nama-nama pokok, nama-nama hidup pada laut, nama-nama binatang dan seterusnya, sehinggalah nama planet-planet yang wujud di cakrawala ciptaan Allah SWT. InsyaAllah, sekiranya perjalanan ini licin, saya rasa memanglah apa yang saya buat, saya tidak mundur ke belakang. Jadi dengan sokongan kawan-kawan semua yang kita melibatkan banyak komiti-komiti yang bersedia bersama kita, insya-Allah kita membuat ambang bisnes baru, bentuk baru yang kita mencipta iron koridor ekonomi yang saya rasa benda ni tidak wujud kepada mana-mana yang ada. Jadi ciptaan saya ini dengan bahasa lainnya spiritual divine business ni sebenarnya roh bisnes, ataupun saya masuk unsur-unsur bisnes kerohanian. Kerana saya lihat secara jasad, secara jasmaninya bisnes yang wujud sebelum ni di muka bumi selama beratus tahun telah menjadi kolaps apabila sedikit saja ujian Allah SWT, berlakunya COVID, di mana semua industri pendapatan baik untuk negara, FDI dan bertindih-tindih untuk NPL, jalan penyelesaian, insya-Allah Reserve Bank akan mencipta satu bank deficit balance dan mencipta foreign exchange reserve balance sebagai collateral. Jadi untuk sandaran kepada pengapungan wang tiap-tiap negara, mata wang tiap-tiap negara, kita sudah cukup dengan sandaran menyandarkan mata wang utama dunia. Kalau hari ini kita lihat pihak USD sendiri pun sudah tidak maju dan yang wujudnya mata wang baru adalah USN. Jadi insya-Allah apa yang saya juga telah reka cipta sebuah syarikat yang menjadi parent company kepada syarikat wujud hari ini, iaitu Reserve Bank Areal Company Limited. Jadi Areal ni maksudnya ASEAN Real. Bermakna negara-negara 10 ASEAN ni saya akan fokus kepada 7 negara ASEAN dulu yang saya panggil Magic 7 untuk meneruskan ASEAN Real. Kerana 7 negara ini memudahkan kami meletakkan deposit tertentu bagi mendapat dia panggil legal tender untuk tiap-tiap negara. Jadi insya-Allah dengan adanya ini, adanya Magic 7, adanya ASEAN Community, kerana saya sendiri sebagai presiden kepada pertubuhan kemanusiaan ASEAN, di mana saya kena memikirkan cara 53 negara di bawah saya melibatkan 1078 provinsi ini akan disiapkan shelter. Shelter maksudnya di sini saya tak panggil rumah, saya panggil tempat berteduh. Kerana saya cakap rumah percuma diberi oleh pihak Reserve Bank, maka timbullah pandangan-pandangan negatif, ataupun kadang-kadang kita manusia akan bertanya, dahlah kita nak bagi rumah tu percuma, mereka akan bertanya bilik air berapa, bilik berapa dan macam-macam. Jadi kita bagi ni kita kira rumah tempat berteduh. Jadi itulah saja hari ini saya bercakap, harapnya dengarlah 2-3 kali idea-idea yang saya buat ni. Saya tidak kata idea ni idea sebagai retorik. Saya buat. Kalaulah syarikat pun saya dah wujud, saya bayar syarikat. Bahkan saya sendiri yang mempunyai 4 bank, 4 perbankan, iaitu DZA Commercial Bank Incorporation, DZA Investment Bank Incorporation, DZA International Offshore Bank Incorporation, dan yang sekarang ni aktif adalah DZA Quantum Digital Bank, yang kami bekerjasama dengan Aloha World Bank Limited
untuk mengeluarkan premium black card sebagai transport, sebagai pengangkutan untuk urusan proses transaksi kewangan antara negara dengan negara bagi meneruskan National Economy Development Program dan Humanitarian Economy Development Program. Selain pada itu juga kami melihat kepada disaster, kebencanaan, di mana kebencanaan ini kami juga meletak dalam grup yang keutamaan, kerana kami ada satu program, iaitu program pembangunan kebencanaan alam. Setiap negara kami pecah kepada dua, iaitu sosial, iaitu obligasi sosial dan obligasi ekonomi. Obligasi ekonomi ini apabila berlakunya kebencanaan, ketika itu kita menyampaikan sumbangan dana. Sementara obligasi sosial adalah selepas berlaku untuk menjaga soal pakaian, permakanan, pendidikan dan kesihatan sebagai rehabilitation, iaitu pemulihan sepanjang tempoh kebencanaan, selepas kebencanaan. Jadi itulah daripada saya kepada semua. Terima kasih, dan saya berterima kasih kepada pendengar-pendengar yang akan komen, bukannya sour grapes, bukannya serigala jadian dan anggur, dan bukannya bodoh sombong. Serta jangan mendowngrade dan underestimate kepada sesuatu. Jadi itulah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dikau aku sembah, dengan dikau aku memohon pertolongan. Kamsa hamidah. Selamat. Kok kumat. Okun. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang mendengar. Yang saya nak sahabat saya ni yang berfikiran positif, bersangka baik. Sekian. Amin.